Macam mana content creator boleh jana pendapatan? Macam mana kita orang boleh dapat income dengan cara buat konten je? Cara dia memang mudah je, tapi sebelum tu kalau korang belum lagi follow aku, boleh follow dulu dan like video ni, okey? Ada banyak cara sebenarnya korang boleh jana pendapatan dalam social media ni. Antaranya korang boleh join Shopee Affiliate Program. Konsep affiliate ni pun senang je. Kita review satu barang, lepas tu link untuk beli barang tu kita share dekat penonton. Dekat dalam Shopee ni kan ada macam-macam jenis produk. Korang pilih je mana produk yang korang suka, buat konten, link tu korang share dekat orang ramai. Lagi ramai orang klik link yang kita share tu, lagi banyaklah income kita untuk bulan tu. Sekarang ni yang bestnya, kalau korang nak join Shopee Affiliate Program, tak perlu pun ada follower yang ramai. Kalau dulu lain, dulu kena ada 1000 follower baru boleh join, tapi sekarang tak perlu dah. Cuba tengok ni, ada butang live dalam app Shopee. Kalau korang nak dapatkan komisen melalui live pun boleh. Sekarang ni pun Shopee tengah ada promotion. Kalau korang baru nak buat live first time, boleh dapat RM100 tau. Syarat dia senang je, kita kena buat live dalam masa 1 jam, lepas tu viewer dalam live tu kena lebih 10 orang. Memang betul-betul best lah, rugi siapa yang tak try. So kalau korang aktif social media, nak try Shopee Affiliate ni, boleh daftar, tekan link kat bio aku, okey? Jangan lupa untuk letak sekali kod dekat bawah ni masa korang daftar nanti. Jom kita jadikan social media ni salah satu cara untuk kita jana lebih pendapatan.